Virus HIV dia sebenarnya datang daripada chimpanzee dan juga gorila tau. Dia bukan tiba-tiba saja datang daripada manusia. Human Immunodeficiency Virus ataupun virus kurang daya tahan manusia ni, dia datang daripada satu lagi bentuk virus HIV tu yang dipanggil sebagai SIV, Simian Immunodeficiency Virus. Simian tu maksud dia monyet ataupun beruk lah. Yang mana virus SIV ni dah pun berada dalam berpuluh-puluh spesies primate, lebih-lebih lagi dekat kawasan Afrika, yang mana mereka telah berevolusi bersama-sama sejak ratusan ribu tahun lamanya. Tapi kenapa SIV itu tak sebahaya HIV yang ada dekat dalam manusia? Sebab virus ni dah pun berada dalam host dia, iaitu spesies-spesies primate dan pelbagai ni dah lama. Jadi mereka ada masa untuk berevolusi bersama-sama, menyebabkan mereka tidak terlalu membahayakan badan perumah mereka. Tidak seperti HIV yang sangat membahayakan kita. Dan HIV pun dia ada banyak varian dia tahu. Macam kita tengok ke virus COVID kan, ada banyak varian kan. Varian HIV yang paling signifikan, yang merebak dan juga menjangkiti kira-kira 90% kes HIV, ialah strain virus utama yang dipanggil sebagai HIV 1.M major. Yang ni datang daripada chimpanzee. Macam mana dia boleh berevolusi? Asalnya chimpanzee ni dia ada HIV virus, yang mana HIV virus ni berkemungkinan merupakan satu hybrid di mana dia dapat daripada spesies monyet yang dia makan. Sebab chimpanzee ni dia bukan haiwan herbivore sepenuhnya tau. Dia akan makan monyet lain. Jadi bila saintis buat kajian genetik, saintis kaji balik sejarah evolusi virus HIV datang dari HIV, satu populasi chimpanzee ni makan red cap mangabey dan satu lagi dia makan greater spot nose monkey. Dan bila mereka mengamalkan pemburuan dua monyet ni dah makan sama-sama, mereka makan pun bukan masak daging ni tau. Dia makan daging mentah je kan. Virus tu hidup dalam badan chimpanzee dan dua varian virus daripada dua monyet berbeza ni bergabung dalam satu badan, menghasilkan satu mutasi virus yang hybrid di antara kedua-duanya, dipanggil sebagai SIV-CPZ. CPZ tu merujuk kepada chimpanzee. Dan ini ialah titik permulaan kepada mutasi SIV tu kepada HIV 1.M. Macam mana dia spill over kepada manusia tu ialah satu proses yang kita panggil sebagai zoonosis lah, iaitu proses di mana virus tu melompat melepasi sempadan spesies daripada haiwan kepada manusia. Dan antara hipotesis yang para pengkaji ramalkan ialah apa yang dipanggil sebagai hipotesis pemburu terluka. Sebab dulu dekat kawasan lembangan sungai yang dekat Kongo tu, orang-orang dekat situ sangat bergantung kepada aktiviti memburu haiwan liar sebagai sumber makanan mereka. Apa yang jadi, mungkin mereka tangkap chimpanzee, ada kes dan mereka lapah dan sebagainya, potong daging, dan mungkin pemburu ni dia terluka dekat tangan dia, tergores dan terkena darah chimpanzee yang telah dijangkiti oleh SIV tersebut, yang membolehkan virus SIV ni masuk dalam badan manusia. Dan bila mereka bermutasi untuk melepasi sempadan sistem imun manusia ni lah menghasilkan virus HIV tu. Ada juga varian HIV yang bermula dekat dalam badan gorila, tapi saintis menyangkakan yang gorila ni pun dapat SIV GOR, iaitu SIV untuk gorila tu datang daripada SIV chimpanzee. Tapi itu menyebabkan mereka ni berevolusi secara berasingan sikit, menghasilkan satu lagi strain HIV 1.P dan juga kumpulan O. Tapi insiden-insiden macam yang berlaku dekat lembangan sungai Kongo ni adalah insiden yang agak terpencil lah. Dia ada satu lagi yang sebenarnya yang mencetuskan pusat penyebaran HIV ni sampaikan dia boleh jadi satu pandemik, satu dunia tersebar. Saintis boleh letak tepat dia berlaku dekat wilayah Kinshasa, yang merupakan satu kawasan dekat Republik Demokratik Kongo, dan kes tu berlaku kira-kira tahun 1920. Masa tu ada 3 faktor yang berlaku tau. Satu ialah pembangunan yang sangat-sangat mendadak dan juga kemasukan pekerja imigran lelaki yang sangat banyak, menyebabkan ketidakseimbangan jantina. Dan masa tu jadi industri yang benda tak berapa elok tu kan, hubungan badan tu. Secara tak langsung itu merancakkan lagi transmisi seksual virus HIV dekat kawasan itu. Faktor yang kedua ialah faktor kereta api. Rancaknya kereta api ni membawa keluar wabak tersebut, melepasi sempadan sungai dan sebagainya. Dan faktor ketiga ialah penggunaan suntikan yang tak tukar jarum. Masa tu ialah tak ada kesedaran lagi, virus HIV tu masih tengah fasa berevolusi. Jadi para perubatan pun bila guna ubat cucuk-cucuk macam tu saja, tak tukar jarum, menggalakkan dan merancakkan lagi penyebaran virus ni melalui darah seorang individu kepada darah individu yang lain. Menjelang tahun 1960-an, pekerja yang berada dekat wilayah Kinshasa ni dia dah mula keluar melepasi lautan Caribbean, lebih-lebih lagi dekat kawasan Haiti, dan orang-orang Kongo dekat kerja dekat situ balik semula ke tempat asal mereka, menyebarkan lagi virus ni kepada negara-negara lain. Sampailah sekitar tahun 1980-an macam tu, Amerika Syarikat dan juga kawasan Eropah pun dah mula tersebar penyakit HIV ni. So, sampai tahap orang-orang yang sangat popular macam Freddie Mercury daripada kumpulan legenda Queen pun dah kena HIV tu. Yang mana benda tu digalakkan lagi lah dengan aktiviti-aktiviti homosexuality. So nak ceritalah sampai hari ni kita jumpa juga rawatan yang boleh kawal kadar kematian HIV, yang mana sekarang ni, dulu kalau dapat HIV ni kira hukuman mati lah, tapi sekarang kalau dapat HIV ni dia kira macam kita dapat kecil manis saja, sebab kita ada ubat yang boleh kawal paras viral tu ataupun viral load dalam badan kita. Virus ni adalah hasil produk evolusi. Dia lompat daripada persekitaran yang rata-ratanya persekitaran perumah beruk kepada persekitaran manusia, dan dia berevolusi beradaptasi dengan sistem imun manusia tu untuk lawan dengan badan imun manusia tu, sekaligus
sekaligus menyebabkan masalah kepada perumah dia, iaitu kita lah. Itulah cerita sikit pasal asal-usul virus HIV tu. Jumpa lagi korang pada video yang mendatang.